Assalamualaikum geng. So hari ni abang ketubur ada satu Honda Civic. Okay, dia banyak kali tukar tebur tapi kong geng. Apa yang kita jumpa? Mbek tu. Sumbat habis dah. Paik masuk. Sumbat habis bawah. Tengok tu. Enjin dia kotor. Ni lah nyakit Honda Civic memang lagu ni. Memang gini. Tengok oisan dia tu. Korek. Korek siung. Tengok tu kotor tu geng. Allah Akbar. Dah tak punah buat apa tebur tu. Kau 4 biji 10 biji tebur pun memang kong kalau setara ni. Tengok tu. Kotor korek. Ni lah nyakit Honda Civic Kereta lain tak tahulah. Tapi ni salah satu punca lah. Sebab apa tebur kong. Tengok tu. Dekat dengan suction dia tu. Pipe tu dekat mekepong dia tu pun. Nampak tu. Geng. Memang tak pakai. Kalau kena ni. Kena buka lah. Kena buka, kena cuci betul-betul. Tak boleh pakai enjin flash. Kalau pakai enjin flash memang tak pakai. Memang kakong tebur pula. Jadi kena buka aisam. Bila kita buka aisam, kita nampak segala mok nenek kotor-kotor dia. Cuci kotoran pun ada. Nampak dekat situ pun ada. Jadi kita kena cuci. Kalau ada duit lebih, overhaul je lah. Nampak tu. Nampak ni kekotoran ni kalau kita nak kira ni, memang nangis ni. Nangis. Nangis kakak-kakak, adik-adik, abang-abang tengok kotor tu. Jadi kalau nak buat, nak cuci, kena cuci betul-betul. Kena cuci dengan chemical. Sampailah dia cuci, kilap molek. Okey. Lepas cuci ni kita tengok hasil dia, okey. Ni bau betul oisang ni.